Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersedia lagi sekali untuk majlis ilmu pada malam ini. Selalunya kita memperdepankan ataupun merekomendasikan kepada anda sekalian untuk makan banyak sayur-sayuran. Adakah bererti malam ni 10 sayur yang saya bagi ni harus kita nyahkan daripada kita punya dapur, ataupun kita ada pelajaran yang boleh kita ambil. Jadi malam ni walaupun saya kata sayur adalah 10 yang saya dah pilih ni memang ada bahayanya, tetapi ada orang masih lagi boleh makan. Ramai yang mungkin tengah menghadapi masalah kembung, masalah loya, masalah sakit perut, cirit-birit, setengah orang sampai muntah-muntah. Ada kaitan dengan apa yang saya nak cerita malam ni. Sebab jangan you kata I pun makan sama dengan you juga, macam mana I tak ada apa pun, you ni sampai dah muka naik ruam, apa gatal-gatal badan, lepas tu dah semalam tu sampai cirit, muntah semua, sebab dia mungkin tak boleh makan sayur yang you boleh makan. Jadi apakah jenis-jenis sayur yang lebih sensitif daripada sayur-sayur biasa? Boleh tak saya bagi pada anda 10 sekurang-kurangnya malam ini, dan perhatikan. Kita mulakan dengan mereka yang ada masalah buah pinggang dulu, boleh? Sebab baru ni saya buat tentang cerita masalah buah pinggang ataupun darah tinggi. Ramai follower yang mengikuti dan sambilan tu banyak bertanya, boleh tak tu, boleh tak ni. Jadi malam ni saya nak bagi tahu, kalau you tak boleh makan yang untuk kidney disease ni, saya ada 4 atau 5 yang you kena perhatikan. Okey, saya mulakan. Ready? Okey, dah boleh copy nota ni, dan siapa yang cepat tulis tu tolong tulis untuk kawan yang lambat masuk nanti. Nombor 1 ialah kalau you ada stage 4, stage 5 terutama sekali, ramai orang tak dibenarkan ataupun tak elok ambil sweet potato, ubi keledek. Ini dikira sayur ni, okey. Ubi keledek disebabkan tinggi dengan potasium. Right? Tapi siapa yang nak makan potasium supaya ditingkatkan lagi, ambil sweet potato. Jangan pula you tolak sweet potato untuk semua jenis masalah. Setengah daripada anda tak cukup potasium, tu tak? Jadi you kena ambil sweet potato. Tetapi saya cerita ni kidney disease, especially yang doktor kata jangan makan tinggi potasium, berarti antara makanan dan sayurannya ialah sweet potato. Nombor 1, white potato. So apa saja potato you tolak ke tepi dulu sampai kidney you dah orang kata apa, dah okey, faham? Nombor 3 yang tak boleh ialah tomato. Alright, tak usah fikir panjang, tolak ke tepi dulu tomato. Dan nombor 4 ialah spinach ataupun bayam. Bagi tak pasti bayam apa, tak usah ambil sebarang bayam dulu. Cuma 4 ni yang diminta you tolak ke tepi. Boleh tahan tak dengan 4 sayuran yang berbahaya? Sebab kalau terlalu tinggi dengan potasium dalam you punya stage 4, stage 5, nanti rosak lagi buah pinggang you. Sebab apa? Buah pinggang tu dah tak boleh keluarkan potasium, maka dia berkumpul dalam you punya kidney, bahaya. Faham? Okey, itu satu. Dah dapat tangkap? Okey, dah tangkap semua tu. Kita cerita pula tentang diabetes. Saya ambil yang popular dan ramai daripada rakyat kita, termasuk mungkin anda sendiri. Kalaupun tak diabetes, ramai daripada kita dah pre-diabetes. Tahu pre-diabetes tak? Belum lagi peringkat yang nak kena potong kaki. Maksudnya tak serius, tak payah makan ubat, tak payah injection, tapi blood result you dah mula tinggi. Kadang-kadang dia turun balik. So ada 2 jenis makanan yang kalau boleh jangan tempuh dulu selagi mana diabetes you tak balik pada normal. Satu dinamakan corn ataupun jagung. Okey. Nombor 2 namanya, balik lagi sekali, white potato. Bukan potato sweet potato tu, bukan ubi keledek, tak. Dia ubi kentang yang you tengok selalu you beli tu, yang putih isi tu, putih-putih kuning tu. This is called white potato. Untuk orang yang diabetik, tolong 2 ni tolak ke tepi. Okay? Sebab dia ada kaitan dengan masalah high glycemic index pun satu, senang spike you punya insulin. Tapi satu lagi yang paling utama, dia menyebabkan inflamasi. Jadi orang diabetik ni tak boleh lah inflame dalam badan dia. Number
Seterusnya ialah orang yang ada gout. Gout memanglah dari dulu sampai sekarang pun makanan-makanannya high purine tu masih lagi, walaupun ada masalah lain disebabkan oleh gula pun gout boleh naik. Jangan main kalau banyak sangat benda-benda manis. Tetapi dari segi sayur malam ni kita fokus kepada asparagus, pernah dengar? Nombor 2 peas, kacang-kacang peas ni. Nombor 3 ialah dried beans, beans yang dah dikeringkan. Lepas tu lentils, dal-dal semua ni. Dan satu lagi namanya mushroom. Boleh ingat ke? Banyak ni sikit ni. Bagus juga you dengar-dengar ni. Kalau fikir-fikir aku tak baik-baik lagi. Sebab apa? Aku suka contoh ni, lentils ni. Tak sangka pula lentils bahaya kan. Yang kita tahu kacang, tapi kacang tak ada dalam konsep malam ni. Kita nak fokus kepada sayur. Satu lagi last, mushroom. Mushroom ni best ni sebenarnya kan. Tapi kalau you makan apa pun, penyakit you tak datang langsung, berarti walaupun saya dah list sayur tu dalam senarai malam ni, you masih boleh sambung makan. Saya ulang, kalau you makan contoh saya kata mushroom tak boleh untuk gout, tapi you dah makan dekat 10 tahun, sekali pun gout you susah nak di attack kalau you makan mushroom ni. Maksudnya tak ada dia naik menyala kalau you makan mushroom, dan berarti mushroom tu okey. Boleh faham konsep ni? Cuma kalau mereka yang dah ada gout yang susah sangat nak baik, 5 ni kena tolak ke tepi dulu. Boleh? Alright. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Sekarang masalah thyroid pula. Ni malam ni sebab tu saya kata dia unik sikit. You kena belajar siapa yang ada hypothyroid, thyroid yang kurang berfungsi dengan baik, tak cukup, maksudnya low thyroxine tu, low hormon thyroid tu kan. You jangan makan cruciferous vegetable. Sebab tu saya kata malam ni dia pelik sikit. Selalunya saya recommend cruciferous vegetable. Bila dengar perkataan cruciferous, maksudnya dia crunchy, dia rangup, so apa saja yang rangup seperti brokoli, seperti gobes, seperti Brussels sprout, ataupun kadang-kadang vegetable dalam tin pun you kena hati-hati. Sebab semua ni, terutama sekali satu lagi saya kata yang saya favorite saya tu, nama celery. Walaupun celery tu saya recommend gila-gila, tapi bila you ada hypothyroid, thyroid you yang doktor nak kena bagi ubat tu, cuba you kurangkan makanan-makanan yang berasaskan sayur yang rangup, bok choy, dan kalau you ambil kale, kalau masih lagi thyroid you tak normal, terus ambil lah dulu, biar normal dahulu. Sebab dalam bahan-bahan makanan yang cruciferous vegetable ni, dia ada bahan yang dipanggil goitrogen. Goitrogen ni yang menyebabkan thyroid you boleh bengkak. Pernah tengok tak orang yang sampai melambung, sampai susah nak nafas pun. Seterusnya, kalau you ada masalah osteoporosis pula, dengar sayur apa pula? Osteoporosis, 3 sayur yang utama. Satu dia panggil spinach, bayam. Nombor 2 dia panggil beetroot, yang merah tu, beetroot. Dan satu lagi dia panggil Swiss chard. Saya tak pandai sangatlah Swiss chard ni, tapi kalau saya selalu tengok kat supermarket ada tulis Swiss chard. Sebab apa? Dia tinggi dengan oxalate. Oxalate bila tinggi, nanti senang dapat stones, kidney stone semua. Dan oxalate ni juga mengurangkan kalsium absorption. Jadi bila kalsium tak cukup, susahlah tulang you nak pertahankan keutuhan, kekuatannya. Maka jadilah masalah osteoporosis, tulang senang reput. Kita ada sikit lagi autoimmune punya masalah. Jangan makan kerap sangat vegetable yang raw, maksudnya yang tak direbus ataupun dicelur langsung. Dia boleh irritate atau boleh orang kata mengganggu gastrointestinal tract.
saluran pipe usus you terganggu. Disebabkan autoimmune ni very sensitive kan. So jangan terlalu sangat ambil raw vegetable. Saya akan bagi tahu sekejap je lagi kenapa raw vegetable ataupun sayur-sayur yang kurang dibersihkan dengan baik menyebabkan masalah-masalah yang saya tak benarkan you ambil nanti sebab jadi lebih teruk. Sepatutnya makan sayur lebih baik, tapi makan sayur lebih menerukkan keadaan pula. Sampai tak boleh bergerak tangan, autoimmune kan, macam you dapat masalah psoriasis, SLE, ulcerative colitis, Crohn's disease, semua tu. Baik, tak apa. Lepas tu, kalau you ada masalah alergi kepada nuts, ni tiba ceritanya kalau jenis-jenis kacang-kacang ni kan pun datang daripada pohon juga, daripada pokok juga kan, daripada creeper semua ni. So kacang-kacang ni semua ni you kena jaga, sebab kalau ada alergi daripada jenis kacang macam ni, you jangan ambil avocado. Sebab avocado ada kesan. You ingatkan avocado tu macam sayur biasa je kan, tapi dia orang kata apa, macam satu adik-beradik dengan kacang-kacang yang you alergi tu. Orang tak perasan. So bila you ambil avocado, you dapat macam alergi you makan kacang pula. Okay, so kalau you tak ada alergi, tak apa, avocado is one of the best, selalu saya recommend. Cuma malam ni kena hati-hati. Baik, you pernah dengar tak okra? Siapa pernah dengar okra? Okra ni maksudnya apa? Kacang apa kacang bendir. Kacang bendir lah yang ada lendir tu kan, yang saya selalu recommend kalau nak bagi badan kita dapat manfaat. Kacang bendir you rendam semalaman, di lendir-lendir dia tu pun masuk sekali dalam minuman tu. Besok you nak minum pun, nak tak mau tapis pun tak apa, you minum je. Memang banyak manfaat. Tetapi kalau you allergic kepada siput ataupun ni lah apa, clam, kepah-kepah semua ni, maksudnya seafood lah, terutama sekali shellfish yang ada kerang semua tu, please jangan ambil okra, jangan ambil kacang bendir, boleh? Sebab dia juga ada persamaan bahan macam shellfish walaupun dia sayur. Dahsyat tak Tuhan bagi. Jadi jangan nak cuba-cubalah, sebab nanti takut you dapat alergi yang teruk sangat. Shellfish ni jangan main, boleh dapat shock tau. Shock ni maksudnya body kita jam terus nanti. Dan last kali malam ni, siapa yang alergi kepada pollen? Pollen ni maksudnya debunga daripada taman-taman ke atau daripada hutan pun. Kalau you kena pollen, you dapat inilah rashes atau ruam-ruam semua tu. Jangan makan carrot, jangan makan celery, jangan makan parsley. Tiga ni dia mimik ni, maksudnya dia boleh ikut macam pollen juga. Jadi seolah macam you kena pollen, tak pasal-pasal satu muka dibengkak dan sebagainya. Bahaya tu, sampai tak boleh nafas nanti kan. Okey, kita tutup cerita dengan fahaman pada malam ni. Ada beberapa lagi sayuran yang dinamakan bawah kumpulan nightshades. You pernah dengar tak? Ramai orang yang sensitif kepada nightshade sebab dia ada banyak dalam sayur dia ni. Dia ada banyak apa dinamakan satu bahan nama solinin ataupun solanin, SOLINIE. Solanin ni dia dengar dikata dia macam sejenis racun yang Tuhan jadikan dalam sayur ni untuk menangkis daripada binatang-binatang ataupun daripada serangga-serangga ataupun ulat-ulat untuk makan dia. Jadi Tuhan jadi dia tu sebagai macam kalau binatang tu atau ulat-ulat tu makan dia, ulat-ulat tu akan mati nanti. Jadi kita manusia, kalau kita yang jenis makan apa pun tak mati, tu lain cerita. Tapi kalau kita jenis sensitif tu, kita tak ada cara untuk nak nyahkan dia. Bila dia masuk dalam badan kita, dia pun jadi racun juga. You pernah dengar perkataan lectin kan? Tu nama-nama racun dalam sayur-sayuran ni. Dia dipanggil macam melawan orang kata apa, sebab dia tak ada tangan, dia tak ada kaki nak lari. Jadi bila orang datang attack dia, nak makan dia, dia tak boleh buat apa-apa.
macam dia terserah pada takdir je. Tapi Tuhan tu kan maha kaya, dia bagi dalam sayur, dalam daun tu, dalam buah dia, dalam bunga ataupun dalam dia punya biji, akar, kulit, semua ada bahan-bahan yang kalau kita salah makan, kita yang jadi satu, kita setengah binatang tu dia makan sikit, mungkin dia rasa pahit ke, dia rasa kelat ke, ataupun dia rasa gatal mulut ke, dia lari. Faham tak? Manusia kadang-kadang dah makan satu pinggan barulah nak rasa, tu pun malam nanti baru senak perut. Betul? Yang kembung lah, yang memulaskan. Contoh makanan yang ada bahan-bahan macam ni, seperti yang saya kata namanya lectin ataupun alkaloid. Namanya seperti sayurnya ialah yang famous terkenal tomato. Sebab tu tomato, kalau kita tengok orang tua-tua di Itali ataupun di mana tu, Mediterranean punya food kan, makan banyak tomato paste semua ni. Tetapi you akan heran tengok mereka hari-hari kerjanya bukan buat apa, buang biji tomato dan buang kulit. Lepas tu dia masak sedikit atau dia panas sedikit baru dia makan ataupun dibuat makanan mereka, Mediterranean diet ni. Jadi tomato, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tahu seed, biji dan kulit ada racun. So kalau pun nak makan tomato jugalah kan. Nombor 2 ialah terung ataupun eggplant, ataupun orang putih panggil aubergine tu, tahu tak, yang warna gelap ungu kat luar tu. Sebenarnya terung ni sedap bagi mereka yang suka makan, buat ulam, ada yang bakar, cicah dengan sambal. Lupa mak mentua ada sebelah pun, betul tak? Sebab apa? Sebab dengan sambalnya semua tu bukan main. Sedap betul, lembut dan sebagainya. Tapi kalau you makan dan malam tu you memang rasa tak betul perut you, confirm you memang tak boleh makan eggplant lagi dah, ataupun terung ni lagi dah. Pasal apa? Memang body you akan react atau bertindak balas dengan racun yang ada dalam terung. Tuhan bagi warna dia tu gelap kan, bagi cantik dengan ungu semua kan, tetapi sebenarnya dia beracun. Okey. Cuma bagi kita yang tak ada masalah lah. Saya cerita ni jangan main-main, walaupun katakan 1/10 daripada kita yang bermasalah memberi reaksi kepada sayur-sayuran ni, kalau dah kena sekali sampai orang kata setengah mati lah, setengah maut dia punya reaksinya. Dan kalau kita lambat kadang-kadang kan, saya kata kalau dah bengkak kat leher semua ni disebabkan reaksi tu, bahaya sangat. Okey, ada juga bahan-bahan lain yang kalau terlalu banyak you ambil, over sayur yang sedap sangat tu terlupa diri, sebabkan you cover dengan gulainya, you cover dengan sambalnya, you cover dengan sos-sos apa-apa, rupanya dalam tu ada cyanide pun. Tahu cyanide tak? Cyanide ni memang racun lah, seperti mana kalau you ambil B17, apricot seed, pernah dengar dulu satu ketika famous sangat, orang jual gila-gila. Ambil 7 pagi, 7 tengah hari, 7 malam, 7 biji semua ni. Rupa-rupanya kalau salah ambil, dalam tu dah ada racun nama cyanide. Okey, seterusnya lagi sekali saya ingatkan, be careful with potato. Potato semua ni diiktiraf sebagai nightshade juga, makanan yang di bawah nightshade. Satu lagi nama goji berries. You memang biasa dengar lah goji berries kan, siapa tak pernah dengar. So berhati-hati. Dan satu lagi yang selalu saya kata bagus, tetapi kalau you tak boleh, jangan. Itu dipanggil lada benggala ataupun lada besar, capsicum tu. Capsicum tu you kena jaga betul-betul. Ada setengah orang kata they use the word pepper je, bell pepper, tahu, yang besar warna merah, kuning, orange tu, merah, kuning, hijau, traffic lightnya tu. Setengah orang dia makan macam apple je punya, sedap dia sebab tak pedas kan, tetapi dia terkenal dengan masalah yang macam tomato juga ada racun, yang kalau orang biasa-biasa kalau allergic jangan main. Kalau tak allergic berarti body you boleh terima, tak ada masalah. Alright? Sebab Tuhan tak jadikan benda ni kalau tak boleh makan langsung. Cuma setengah orang sensitif. Baik,
Saya dah cerita tentang green peas tadi kan. Peas pun tu satu lagi bahan yang you kena be very careful. Namanya ialah seed oil. Seed oil ni seperti soya bean oil, soy oil lah kan. Lepas tu corn oil, pernah dengar kan? Minyak-minyak yang datang daripada sayur-sayuran atau bijirin daripada seperti canola, sunflower oil, safflower oil, pernah dengar kan? Semua minyak-minyak daripada sayuran ni setengah orang nombor satu memang dia tak elok pun, memang tak sesuai untuk kesihatan sebab telah diproses gila-gila tu, ada hydrogenation dan sebagainya untuk mempertahankan supaya dia boleh tahan lama 3-4 tahun ke letak kat supermarket kan. Tapi sebenarnya kalau orang yang allergic, dia ambil minyak ni, dia buat masakan, memang lingkup, dia akan rosak badan dia dan dia akan dapat inflamasi dan dia akan dapat persoalan-persoalan yang dia pun tak tahu kenapa dia sakit je sekarang. Rupanya dia salah ambil minyak sayur. Tu yang saya nak beritahu. So ada beberapa yang kita janji nak beritahu tadi. Kenapa sayur-sayuran ni semua dia sebab ada lebih kurang 8 ataupun 9 sebab utama bahan yang atau kandungan yang ada dalam sayur-sayuran ni. Yang paling popular namanya lektin. Saya dah kata tadi, lektin ni untuk menahan supaya tak dimakannya sayur-sayuran ni oleh binatang ataupun serangga. Betul tak saya kata tadi? So lektin terkenal. Binatang lebih sensitif lah daripada manusia. Manusia ni dia kan lebih besar, lebih boleh proses, ada liver bantu detox semua. Tapi kalau katakan ulat je makan, dia kena lektin ni dia lari. Okey. Satu lagi nama cyanide. Cyanide memang bunuh terus lah. Badan kita ni besar, kalau kita ambil takat sebiji 2 apricot ataupun ambil sayur-sayur ni, mungkin dalam 1-2 piring tak jadi apa lagi. Tapi kalau berhari-hari, tiap-tiap hari you makan, kadang-kadang boleh kena. Okey. Kan kadang-kadang kita makan nasi kerabu ya hari-hari. Berhati-hati, setengah orang tak boleh ambil gobes ataupun kacang panjang yang ada dalam nasi dagang ke nasi kerabu tu. Jaga baik-baik. Okey. Lepas tu ada toksin lagi. Toksin bernama seperti phytates, tannin, oxalate, phytic acid, semua tu memang terkenal ada dalam sayur-sayuran. Bahkan malam ni saya tak cerita pasal buah-buahan lah kan. So kita kena hati-hati. Satu lagi, dalam sayur-sayuran ni juga ada bahan yang mengganggu hormon you. Setengah orang kalau dia makan lama sangat 1-2 jenis sayur ni, lama-kelamaan dia tengok ada masalah dengan hormon dia. Pun boleh juga. Setengah orang ataupun setengah daripada masalah dengan sayur-sayur yang saya sebut tadi tu, dia boleh menahan daripada pencernaan nutrien. Berarti walaupun nutrien kita makan pada hari tu banyak, semuanya good, vitamin, mineral semuanya, tapi disebabkan kita ambil sayur yang saya sebut tadi, dia boleh block supaya tak boleh angkat dia, tak boleh ambil dia untuk kita mencernakan supaya body kita boleh pakai. Dan setengah orang tu apa orang panggil, kena hati-hati. Zaman sekarang ni terlalu banyak apa orang panggil spray, tu tak, yang ada orang panggil pestisida, insecticide, so semua bahan-bahan racun serangga ni memang tak boleh lari lah. So you kena pastikan you basuh betul-betul. Lepas basuh tu, dalam saya kata sayur tadi pun dah ada Tuhan bagi secara natural ya. So siapa yang sensitif, be very careful. Yang saya risau sekarang itu yang Tuhan bagi natural dan memang ada dalam sayur ni, tetapi yang saya takut ialah yang dia orang inject dye ni. Dia inject dalam labu, inject dalam ketula, semua ni makanan-makanan ni kadang-kadang tak ada masalah apa-apa pun, yang sihat walafiat pun jadi rosak juga. Watermelon dan sebagainya, itu buah pula kan. Tapi sayur pun sama sekarang. Especially labu-labu semua tu dah diinjek. Kalau cili-cili ataupun bahan-bahan yang sepatutnya kacang-kacang yang patut hijau, dia rendamnya dalam dye pula tu. Dye dalam carbide. Ya Allah, tak tahu apa lagi lah sekarang ni.
Sebab tu saya minta 10 atau 11 sayuran yang saya sebut pada malam ini. Paling-paling busuk, kalau you nak makan juga, make sure kulit dia you buang dulu, ataupun bijinya pun jangan makan langsung. Dan setengah kajian mengatakan kalau you buat ataupun masak dia dalam pressure cooker, supaya dia boleh sekurang-kurangnya hilang sebagian besar daripada racun tadi, baguslah tu. Ataupun steam dia betul-betul supaya dia boleh hilang. Jangan makan raw, fresh. Sebutan nama veggie-veggie yang saya bagi pada anda pada malam ni. Cukup dulu saudara saya sekalian. Kurang-kurangnya you dapat fahaman yang kalau you allergic, terutama sekali you tahu yang mana you allergic, tolong tolak ke tepi. Walaupun saya tak sebut nama malam ni, you memang tak boleh, jangan. Tapi yang ni yang famous lah malam ni saya cerita ni. Dah ada orang buat kajian dan juga dah list ni agak popular bagi mereka yang belajar tentang pemakanan. Ya. Okey, cukup dulu saudara saya sekalian. Terima kasih banyak. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana sudi join. Dan saya doakan anda dunia bahagia, akhirat syurga, senyum sokmo. Dan jangan lupa let go and feel good. Okey.